Saya buat app bernama Power Chongak. Asalnya nama dia Game Genius. Game Genius ni adalah satu app sebabnya saya nak anak saya Ibrahim tu latih matematik tu every single day. Kalau nak latih matematik ni, kena buku banyak lah. Matematik nak power senang je. Buat banyak latihan. Itu je. Tak ada cara lain lagi dah. Kalau awak tanya orang lain ke mereka, dia kena banyak latihan. Kecuali budak tu lahir genius, tak tahulah. Saya boleh buat video game. So apa yang saya buat ialah saya buat app tu dalam bentuk animasi dengan juga bunyi-bunyi. Jadi menarik minat game untuk dibuat buat. Dia akan orang kata rally buat benda tu sebabnya dia tak perasan. Tahu-tahu je dia dah boleh buat 3 digit congak tambah tolak dalam masa 10 seconds. Dan dia terus menang Johan congak kat sekolah dia. Mudahnya bila Nat tunjuk, Nat biasalah dia akan tunjuk benda yang berlaku panan aja. Orang tengok orang nak cakap dengan saya boleh tak you buat. Terus saya cari coding pula macam mana saya nak buat keluar kat App Store, macam mana nak keluar kat Play Store semua ni. Dan saya terus buat dan teruskan dan kemudian dah setahun sebenarnya. Sebenarnya kita tak pernah buat kat TikTok. Bila kita buat kat TikTok tu tiba-tiba macam semua orang baru tahu dan juga orang semua terus download. Dan dia ada ads, jadi dapatlah saya bayar server. Dia dapat tu banyak membantu sebabnya budak-budak tak boleh tengok kalah. Dia tak boleh tengok dia lagi bawah ke benda ke. Jadi budak-budak akan buat latihan. Saya ada mata pelajaran lain, subjek lain lagi insya-Allah yang saya akan buatkan dalam bentuk soalan dan juga dia ada mini game. Macam Power Chongak ada mini game tu. So saya pun akan buat macam tu. InsyaAllah tengoklah kadang-kadang saya kena jaga between shooting dengan ni. Bila ada time yang baik saya sambung.